dah lama dah. Lepas seorang mati. Lepas seorang. Dah lah, tak apa. Kamu dah siap? Dah lah, Tok pergi dulu lah. Malam ni kamu datang mengaji tau. Jangan kamu tak datang. Betul rotan nanti. Dah pergi balik dah. Jangan nak mandi tali air seorang ni bahaya betul-betul. Tu boleh tu. Balik ada hantu tu. Takut hantu. Hantu, takut. Kami akan kembali selepas ini. Mak dah makan? Belum. Kau makan je lah dulu. Mak kenapa? Mak sakit ke? Sakit. Sakit hati. Sakit hati? Kenapa, Mak? Mana Mak Winnie? Kau takut nak main dengan aku? Cakap je lah. Buang masa lagi aku kat sini. Gendut, kau pergi dalam bola dengan aku pergi dalam bola. Aku punya lagi hebat tau. Kau mahu kata lepas dah. Sekejap lagi dia datang lah tu. Aku dah tak sabar ni nak golkan 10-0. Mana pula si Mak Winnie? Lawak betul lah. Dah lah kita tak cukup kaki. Biasanya aku main dengan Budi 2 orang, cukup je kaki. Korang amator. Ni profesional tahu tak? Mana boleh main 2 orang? Dah sikit. Ini profesional nak senang. Ayolah kita. Apa kan kita? Tadi tu angin lah. Mak, Mawi nak keluar dulu pergi Padang. Suka hati kau nak pergi mana, Mawi? Kau kan dah besar. Ambil ni. Ayolah. Mawi ya. Mawi, pasal kau lambat lah. Kita orang semua dah panaskan badan. Cuma kau je. Si Ila dengan Budi ni dah pancit dah. Pancit apa? Main pun belum. Kan aku kata lepas dah. Korang tu yawa sangat. Mawi. Sekarang nak pukul apa? Lebih sejam daripada asal tahu tak? Ya ke? Maaflah. Aku kusyuk baca buku tadi. Kita orang tak apa. Ni si Ketot ni dia tak sabar. Dia kata dia nak golkan sampai 10-0. Oh ya ke? Kalau macam tu, jom lah. Jom lah. Ya, Cikgu. Ya. Terima kasih banyak, Cikgu. Waalaikumsalam. Siapa tu, Bang? Cikgu sekolah Ina. Dia kata Ina boleh ikut rombongan perkhemahan tu. Boleh ikut. Seronok lah Dina tu. Mana anak awak? Ada kat dalam bilik tu, Bang. Dari tadi lepas makan, tak keluar bilik. Apa tengok? Brina? Ina?
Ina? Ina? Ina tak ada apa-apa ke? Kenapa ya? Ina tak ada apa-apa lah. Ina tengah baring-baring ni. Kenapa? Tak ada. Betul ke ni? Tadi cikgu sekolah Ina telefon. Dia kata Ina boleh ikut rombongan perkemahan tu. Begitulah kami hidup 5 sekawan, sesama berjanji, susah senang dirasa di bawah sinar cahaya bulan.